Pernah tak korang terfikir, chicken cube yang korang bagi selama ni betul ke tak? Dia 100% daging ayam. Ataupun campuran tepung dan diletakkan perisa ayam. Pernah buat uji kaji tak? Kalau tak pernah, hari ni sis tunjuk dengan korang. Ini adalah brand yang sis guna. So nanti korang akan receive packaging yang macam ni punya. Lepas tu, dekat dalam dia pun ada plastik macam ni. Korang kena ambil satu cawan macam ni, tak kisahlah cawan ke mangkuk apa semua, korang letak air. Okey, kita tengok ya. Sis akan ambil dalam 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia dibuat daripada tepung, air dia kemungkinan dah keruh. Ada setengah tepung tu, dia susah sikit dia nak hancur. Dalam beberapa saat sahaja, korang nampak dia punya memang betul-betul daging ayam. Korang tengok. Dia punya daging tu, ini kita panggil adalah original daging ayam. Okay. Bagi macam ni pun boleh. Nak campurkan dengan kibbles pun boleh. Nak campurkan dengan wet food pun boleh. Korang nak masukkan dalam air macam tadi pun boleh juga. Kalau korang nak bagi anak bulus makan, sis dah tunjuk dah dengan korang. Booster yang sis bagi kat anak bulus sis tu sama ada dia original daging ayam ataupun tidak. Cepat grab untuk anak bulus korang.